Ini semua wayang lah ni. Dekat Johor bergaduh. Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional bergaduh, berhentam. Dia hentam dia, dia hentam dia. Alah, bila mesyuarat kabinet dekat pusat, elok duduk semeja, duduk bersama-sama. Ni semua wayang lah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Dacia Hau, Wanakam dan Salam Madani. Ramai orang berpendapat bahawa Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional ni tengah main wayang katanya. Sebabnya di peringkat pusat masih bekerjasama, masih duduk semeja. Tapi di Johor dia hentam dia, dia lanyak dia, dia belasah dia. Macam mana cerita pula ni? Sedangkan ketika video ini dirakam, pilihan raya negeri Johor ini berbaki lagi 2 hari. Khamis, Jumaat, Sabtu dah pilihan raya. Jadi adakah betul Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ini bertelagah, bergaduh? Macam mana keadaan dia? Sebelum saya explain yang itu, saya nak sebutkan sedikit update. Update ini daripada Parlimen. Tadi di Parlimen, bertarikh 9 Julai 2026, Ahli Parlimen Stampin YB Chong Chien Jen bertanya kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan berapakah jumlah terkini hutang 1MDB. Setakat 30 hari bulan Jun 2026, kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit hutang dan komitmen Satu Malaysia Development Berhad 1MDB. Ini bermakna secara keseluruhan tanggungan 1MDB yang telah dan masih perlu ditanggung oleh kerajaan adalah sebanyak 51.4 bilion ringgit. Tak adalah banyak kan, tak? Sikit aja. Jumlah hutang 1MDB yang telah dibayar oleh negara berjumlah 42.5 bilion. Sikit aja. Manakala hutang keseluruhan yang masih tertunggak jumlahnya sekitar 51.4 bilion. 51.4 bilion ni sikit aja tuan-tuan, bukan banyak. Jadi sebab itu geng-geng Barisan Nasional dia gesa, dia mahu orang yang terlibat secara langsung dengan skandal 1MDB ni, iaitu Datuk Seri Najib, dibebaskan segera. Sebab macam saya cakap tadi lah, sikit je hutang baru 51.4 bilion aja. 51,000 juta. Ya ke 51,000 juta? Tapi tak kisahlah. Poinnya adalah hutang tu sikit aja. Sebab itu yang kalau kita tengok kempen Barisan Nasional di Johor ini, dia bubar awal walaupun mandatnya ada setahun lagi. Kita ni tertanya-tanya lah kan dekat Datuk On kan, Menteri Besar, masalah apa you bubar, ada setahun lagi mandat? Sampailah nak Datuk Seri Najib jawab. Rupanya nak jadikan signal bahawa rakyat Johor mahukan Datuk Seri Najib keluar. Macam saya cakap tadi lah, 51,000 juta itu, juta. Alah, sikit aja. Apalah sangat kecoh korang ni. Berbalik kepada soal pokok itu tadi, banyak pihak lah yang mengatakan bahawa Barisan Nasional dan Pakatan Harapan ini sedang main wayang. Di federal baik, di negeri berantakan. Di federal duduk semeja dalam mesyuarat kabinet, di negeri soal balah ni, dia soal dia, dia balah dia, dia hujah dia, dia hentam dia. Saya yang tak bersalah ni pun ramai yang hentam. Paling ramai yang hentam ni leher mana leher, leher mana leher. Nak buat macam mana, ada tak nampak. Aduh korang ni. Sebagai penjelasan sikit lah, saya nak bagi pencerahan sikit je. Sebenarnya tuan-tuan, memang hubungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ni tak ada isu. Kita baik saja di peringkat pusat ni. Dekat mana isu ni bermula? Isu bermula di Negeri Sembilan. Dengan tak sebenar-benar, tak ada hujan, tak ada ribut. Tiba-tiba YB Jalal ke mengetuai beberapa adu UMNO, 14 orang agaknya. Tak ada angin, tak ada ribut, tarik sokongan nak jatuhkan Menteri Besar. Dengan alasan katanya Menteri Besar bercampuri urusan adat. Sampai sekarang pun masih tak selesai juga urusan adatnya. Kerajaan dah berubah dah. Itu membuktikan bahawa Menteri Besar tak ada kuasa pun, tak usik pun. Tidaklah seperti yang ditomah. Tetapi kerana ketamakan kuasa, gila kuasa, nak cepat, nak shortcut jadi Menteri Besar, mereka sanggup kacau kerajaan negeri yang stabil, senyap. Jadi tersentaklah, bermulalah sengketa itu. Kemudian datang juak-juak yang kecil-kecil kat bawah ni. Johor bubar, Negeri Sembilan tu bubar buat apa? Ini tak ada ke? Kita bubarkan Negeri Sembilan kerana nak memulangkan mandat itu kepada rakyat. Bila dah UMNO buat pasal, terpaksalah kita kembalikan kuasa itu kepada rakyat. Adakah Pakatan Harapan salah? Dah. Tapi kalau tanya UMNO, kamilah yang salah walaupun dia yang tarik sokongan.
Kemudian cerita Johor. Johor ni YB On dia ada mandat lebih kurang setahun. Adakah pilihan raya negeri Johor ni yang Pakatan Harapan mahu? Pakatan Harapan mahu jaga negara. Datuk Seri Anwar selaku Perdana Menteri nak menstabilkan ekonomi, nak jaga rakyat. Ini fokus Pakatan Harapan. Tapi fokus mereka, fokus pertama nak bebaskan Datuk Seri Najib. Fokus kedua nak mendominasi kerajaan negeri. Jadi sebab itulah mereka bubarkan Dewan Undangan Negeri secara terburu-buru. Bila mereka bubarkan Dewan Undangan Negeri, maka Pakatan Harapan tak ada choice, kita terpaksa masuk berlawan. Adakah kita takut untuk bertempur, saudara? Tak, kamu bubar, kami yang pertama umum calon. Itu Pakatan Harapan. Time berkawan, kita berkawan betul. Time nak bergaduh, kita tak lari, kita lawan. Banyak juga pemimpin Barisan Nasional pergi ceramah sana sini menyebutkan bahawa kerjasama di peringkat pusat ini hanyalah sampai titik pilihan raya. Kita boleh kerjasama, tetapi kerjasama kita sehingga pilihan raya akan datang. Sedangkan di kerajaan negeri Johor langsung tak pernah ada kerjasama. Dikatakan kerajaan negeri Johor ini ditubuhkan tak pernah ada kerjasama dengan Pakatan Harapan. Jadi bila kita bercakap dengan UMNO di negeri Johor, tak adalah pelik sebenarnya kan. Sebab dia sendiri kata tak pernah ada kerjasama dengan Pakatan Harapan. Tapi tengok Pakatan Harapan profesional. Di pusat kita boleh, di negeri Johor nak belaga sangat, jom kita belaga. Jadi begitulah situasinya tuan-tuan. Memanglah nampak canggung situasi ini. Tapi siapa yang boleh perbaiki? Yang boleh perbaiki tu anda lah, pengundi negeri Johor. Macam mana nak perbaiki? Sabtu 11 Julai pilih Pakatan Harapan supaya senang kerajaan negeri Johor dan kerajaan pusat, maksudnya Perdana Menteri punya political will Pakatan Harapan, dia selari. Kerajaan Johor pun Pakatan Harapan, kerajaan pusat pun Pakatan Harapan. Jadi orang Johor buat keputusan yang bijak. Apapun saya doakan Johor terus menjadi negeri yang sejahtera, insya-Allah.